Dia kata sekarang ni ada satu bedak yang tengah famous. Bedak, dia cakap benda ni bukan bedak biasa tau bang. Dia panggil bedak tulang macam tu. Katanya benda ni memang susah sangat nak dapat. Dan kalau yang orang jualnya pun bukan sebarangan orang. Kalau nak beli bang, kena pergi ni sampai ke Thailand baru boleh jumpa tau. Mula-mula tu saya macam anggap ni dia ni macam saja je lah bergurau-gurau gitu. Tapi cara dia bercerita tu nampak macam real gitu kan. Dia kata apa tau bang, ada kawan dia ni dah pakai bedak tu, muka terus nampak tegang, kedut, hilang, kulit dia jadi macam remaja balik. Dan masa tu hati ni dah mula rasa goyang dah. So beberapa hari lepas tu lah kawan saya tu dia ada WhatsApp saya. Dia cakap apa tau, "Ya, kalau kau betul-betul nak, kita boleh pergi sama-sama weh. Aku ada orang boleh bawa kita ni, kau nak tak?" Masa tu kan saya dah terduduk sekejap tau, sediam sekejap. Dalam kepala ni saya fikir apa kan? Kalau betul lah benda ni boleh jadikan muka saya ni baik macam asal semula, saya sanggup bang, saya sanggup. So bila fikir, akhirnya saya pun setuju. Dipendekkan cerita lah Masa tu kan bang, kami betul-betul memang pergi tau. Kita orang pergi sampai ke Thailand tu nak cari benda tu lah. Bukan nak pergi shopping mall ke apa, bukan kedai biasa bang. Rupanya kita orang dibawa ke satu kawasan yang agak terpencil tau. Dekat situ macam kawasan kampung, rumah-rumah kayu lama. Dan lepas tu kami kena panjat sikit naik atas bukit, barulah sampai ke rumah seorang perempuan tua, makcik lah senang kata kan. Dan makcik ni dalam rumah dia macam-macam botol ada, besar kecil kan, bekas-bekas serbuk. Dan bau dia kat dalam rumah tu lain macam sikit tau bang. Kawan saya yang masa tu dia lah yang bercakap kan, sebab dia pandai cakap Thailand. Yang saya ni diam duduk je lah kat tepi tu, tengokkan je lah. Sambil tu kawan saya tolong translatekan untuk saya. Dia cakap lebih kurang macam ni bang, Mia, ni makcik tu cakap bedak ni kuat tau. Kau tak boleh buat main-main. Kau guna sikit aja, waktu malam aja tau. Dan lagi satu, kau jangan bagi orang lain sentuh bedak ni. Saya masa tu memang tak tanya lebih-lebih lah. Dalam kepala ni fikir, okey lah, janji aku dah jadi cantik balik, sudah. Itu memang itu yang aku nak tau. So bila balik aja Malaysia,